Setiap rumah yang dibina merupakan permulaan harapan. Dan hari ini di Sanggang Temerloh, satu lagi lembaran baharu tercipta buat rakyat Pahang. Projek Prima Pahang Sanggang telah dibangunkan oleh Konseptor Sunan Berhad merangkumi 96 unit Prima Pahang di atas tanah seluas 40 ekar. Prima Pahang Sanggang berjaya memperoleh CCC pada 11 September 2025. Kini setiap unit selamat untuk diduduki sekaligus membuka ruang kehidupan baharu yang lebih selesa dan tenteram. Satu lah cakap, memang gembira betul. Gembira betul-betul dapat rumah ni. Bersyukur kepada Allah. Saya bermula duduk di Temerloh ni, bertapak di Temerloh ni, agak sukarlah untuk cari rumah sewa. Kemudian dapat tahu ada Prima. Dan Alhamdulillah untuk Prima Bayi Jauh ini, dapatlah. Perasaan tu memang seronok lah. Sebab memang mengharapkan setiap rumah tangga ni memang nak ada rumah sendiri kan. Kami sangat gembira lah kerana selama ni kami menyewa dan setelah kami dapat rumah Prima ni adalah milik kami, jadi saya sangat gembira lah. Kepada golongan muda sekarang ni, sekiranya ada peluang, cuba memohon dan berusaha sebaik mungkin. Alhamdulillah, terima kasih saya nak ucapkan kepada Kerajaan Negeri Pahang, kepada MB kita Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi serta Esko Perumahan Negeri Pahang kerana memilih saya untuk jadi sebagai seorang penerima rumah Prima. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kawan. Terima kasih kawan. Kesinambungan agenda perumahan di Temerloh diteruskan lagi dengan pelancaran dua projek pada hari ini, iaitu pelancaran projek Prima Pahang Pamah Kasih oleh Bukit Kemuning Property Sunan Berhad. Projek seluas 100 ekar ini menampilkan gabungan 198 unit rumah berkembar fasa 1 dan 144 unit rumah berkembar fasa 2. Sementara itu bagi projek Prima Pahang Kampung Sempadan pula, sebuah projek yang dibangunkan oleh Bergamo Design Malaysia Sunan Berhad menawarkan 78 unit kediaman. Projek ini dibangunkan di atas tanah berkeluasan 34.17 ekar. Majlis pada hari ini turut menyaksikan pelancaran Rumah Rakyat Pahang RRP Fasa 6, sebuah inisiatif besar yang memberi makna mendalam kepada rakyat di negeri Pahang. Tapi saya pekerjaan nelayan sungai. Pergi ke sungai. Betul balik tu kan ambil anak sekolah dulu. Betul pergi tua pula dengan anak bawa nasi pergi ke sungai balik. Susahnya lah kita orang ni. Sampai ke tahap. Apa tak boleh. Rumah kayu, dinding atak zel. Banjir kita orang ni. Habis ni tak ada benda dengan apa. Lepas ada orang buat rumah sebelah tu, terus dia bagi tahu, dia tanya kita orang ni, nak rumah ke? Dia tanya. Patang rumah saya tak nak kalau nak bagi apa. Lepas tu sebulan pada tu rumah ni pun siap dia buat. Suka sangat saya hotel. Biarlah tak dapat rumah. Hati tu suka. Anak-anak ni sebab kata orang nak bagi rumah masing-masing bersorak. Dengan menantu, dengan anaknya, dengan cucunya sukalah tu dapat rumah ni. Terima kasih kepada Menteri Besar Pahang. Saya sangat amat bersyukur lah. Terima kasihlah selesa saya duduk kata dengan anak. Kita akan jaga rumah ni. Kita akan jaga rumah ni baik-baik. Hari ini bukan sekadar majlis penyerahan kunci dan pelancaran, tetapi satu janji bahawa kesejahteraan rakyat sentiasa diutamakan.